Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada rakan-rakan trader di luar sana. Kami dari tim Nusantara Global Network yang menyediakan servis payment agent pelbagai broker akan berkongsi analisa teknikal Nasdaq dan juga Dow Jones. Okay, sebelum tu, kawan-kawan boleh follow semua platform media rasmi Nusantara Global Network untuk mengetahui update terkini berkenaan dengan kontes, promosi bonus dan juga rebate sehingga 35 US. So kita terus kepada chart hari ini 16 hari bulan 7 tahun 2026 hari Khamis, hari kedua. Hari kedua pula, hari keempat dagangan dalam minggu ini. So kalau kita nak recap balik analisa lepas, yes, kita nak recap yang mana analisa lepas kita target kita nak sell. Sebab apa? Kita target kita nak sell sebab kita nampak structure di sini. Dia membentuk satu structure downtrend dan kita mengharapkan sebenarnya yang price akan turun lebih jauh. Tapi price cucuk masuk dalam zone dan dia running tak banyak pun. Dia running 29267 sampai 29127. So lebih kurang dalam 100 pip dia terjun sebelum dia membuat satu breakout di sini. So dia dah buat satu breakout di sini, automatically semua sell position dah tak valid. So apa yang dia buat? Dia buat satu base. Ini satu base. Nampak di sini. Kemudian price masuk cucuk dalam zone, kemudian dia naik mencari zone resistance di atas sini. Di atas ni. So kita dapat tak banyak, tapi at least dapatlah juga daripada tak dapat ataupun dia langgar stop loss. Okay. So biarkan itu berlaku dan seterusnya hari-hari yang mendatang, biarkan ia terus bergerak. Dan fokus kita hari ini masih lagi sama, mencari entry sell di kawasan ini. Di sini memang saya nampak cun untuk dia nak masuk cucuk ke dalam zone sebelum dia nak turun mencari previous support di bawah sini ataupun di bawah sini ataupun last kali di bawah sini. So kita tunggu je dalam zone ini. Sebab apa? First kali kita nampak di sini ada satu engulfing buy. Sepatutnya price pop cucuk naik ke atas, tapi engulfing buy dipatahkan dengan engulfing sell. So engulfing sell di sini, engulfing di sini masih lagi fresh. Dia dah break and then belum ada mana-mana harga cucuk balik ke dalam zone dan supposedly dia akan bagi kita profit di sini. Cumanya banyak ataupun sikit depends on pada kekuatan market. Di structure yang lebih kecil korang kena keep on follow ataupun keep on monitor once dah ada position di time frame yang lebih kecil. Selagi mana belum, okay, kita letak pending order di dalam zone. Okay, letak pending order setiap 5 pip ke 10 pip ke 3 pip ke, layer pada lot yang paling kecil. Jika belum ada order, okay, maksudnya belum trigger kita punya order tu, biar je, kita tengok je setiap 1 jam. Sebab apa? Kita buat analisa di time frame H1. So setiap candle yang siap itu adalah candle H1. That's why kita cukup untuk tengok setiap H1, setiap jam, every hour sebelum dia trigger kita punya order. Once dah ada order, barulah kita boleh tengok dengan kekerapan 15 minit, 5 minit. Kalau kata waktu tu memang betul-betul free, tengok je M1, dia punya structure apa yang terbentuk. So kalau kita boleh hold, kita nampak keep on membuat structure downtrend. So hold je position tu sampailah support di bawah sini ataupun dia membentuk structure uptrend. So kadang-kadang M1 dia banyak fake out, dia banyak buat penipuan fake out dia ada structure downtrend, lepas tu tahu dia terjun lagi. So depends lah pada korang yang rasa dah cukup, close. Kalau belum cukup, nampak memang dia nak pergi dekat zone itu, so hold je position itu. Okay,
So kita target kita nak sell pada harga 29714, 29795. So zone ni agak besar. So korang pecahkanlah korang punya equity itu kepada beberapa lot dan jarakkan sikit lah kalau korang punya equity tak banyak. Okay, itu cerita di Nasdaq. And then kita nak tengok di US30. So di US30 memang cun, dia bagi kita banyak lah sikit daripada Nasdaq tadi kan. So dia dah cucuk dalam zone, and then dia terjun 52479 sampai 52025. So almost 300 pip plus dia bagi kita sebelum price membuat kenaikan. So the noise di sini banyak shadow atas dan juga bawah sebelum dia breakout, sebelum kita nak tengok market itu stabil. Seperti biasa, dia cucuk. Dia memang cucuk betul-betul tepat-tepat resistance, tepat-tepat support, memang cucuk shadow je. Pop dia bagi, and then dia turun. Pop bagi, dia turun. So adakah zone ini masih lagi valid? Apa yang kita nampak, zone ini memang masih lagi valid untuk kita nak entry sell. So zone ini agak tipis, agak kecil. So yes, di sini. Sebab apa kita nampak pergerakan di sini belum ada satu pergerakan yang betul-betul solid. Dia akan pacak terus. So kemungkinan yang dia akan range di sini naik turun. Atau tak apa maksud range? Range itu adalah sideways. So range di sini dia terbentuk dalam julat yang besar. So korang jangan risau yang dia akan terus pacak unless any news, any speech yang berlaku yang membuatkan pergerakan dalam market itu volatile, kemungkinan dia akan terus pacak naik. Tetapi dia akan cucuk dan turun balik, itu ada. Cumanya banyak ataupun sikit. Zone ini kecil je, 52848, 52874, lebih kurang dalam 30 pip je zone ini. So get ready ya. Korang layer dalam zone, insyaAllah dia akan bagi profit ni. Cumanya banyak ataupun sikit. Dia cucuk and then dia buat retracement. Dia cucuk, dia buat retracement. Kalau dia cucuk, dia terus terjun, itu adalah rezeki kita. And then kita nak ambil TP mana? Ambil TP, kita cari je ni support zone area sini. So ini adalah support zone. Di sini pun ada support zone. Cumanya once dia dah bergerak, kita kena keep on monitor lah. Take note dekat support-support yang ada tu. Di situ kadang-kadang dia akan berhenti and then dia buat retracement balik. Dia berhenti, dia buat retracement balik. Cumanya structure apa yang terbentuk itu akan memberi bukti yang mana kita boleh hold ataupun tidak kita punya position itu. Korang kena sabar, banyak sabar. Sebab dalam trading ni, kesabaran itu adalah paling penting. Okay. So, saya kira itu saja untuk hari ini. Keep on monitor zone-zone yang kita dah marking. Kalau korang rasa video-video yang kita share ni bermanfaat, korang sebarkan kepada rakan-rakan lain, rakan-rakan trader yang masih lagi mencari rentak, yang masih lagi mencari rakan-rakan seperjuangan. Korang boleh je share dengan rakan-rakan korang itu. Okay, sebelum akhiri video, saya nak ingatkan kepada rakan-rakan agar sentiasa manage your risk, sentiasa kira berapa entry lot yang bersesuaian dengan your punya equity untuk mengelakkan akaun anda MC ataupun akaun anda blue. Okay, kita jumpa lagi untuk next video. Assalamualaikum. Bye-bye.